Malam tu, aku bawa balik sesuatu dari funfair. Sesuatu yang tak sepatutnya ikut aku. Malam tu, aku pergi sorang-sorang ke tapak funfair kat hujung bandar. Orang panggil Night Carnival. Lampu-lampu pun macam nak padam. Bunyi muzik macam dah nak rosak. Dan orang pun tak ramai. Tengah aku jalan, aku nampak satu pondok kecil, terpencil, gelap sikit dari tempat lain. Atasnya, tergantung papan buruk yang tertulis badut berdarah. Berdiri seorang badut. Muka dia putih pucat, senyuman panjang sampai ke pipi dan ada darah yang meleleh dari mata dan mulutnya. Aku pandang dia sekejap. Dia tak bergerak. Tapi bila aku nak belok pergi ke tempat lain, dia tunduk perlahan, macam menyambut aku datang, meremang. Aku terus pergi dari situ. Tapi rasa tak sedap hati makin kuat. Sampai ke tempat parking, kawasan tu sunyi. Lampu-lampu jalan pun malap. Masa aku nak buka pintu kereta, aku terdengar tapak kaki di belakang. Perlahan tapi jelas. Aku pandang belakang. Badut kat pondok tadi tengah berdiri dekat tiang lampu. Mata dia pandang tepat ke arah aku. Aku buka pintu kereta, cepat-cepat masuk dan kunci. Bila aku start enjin, dia mula berjalan ke arah aku. Mula-mula perlahan, lepas tu makin laju. Aku tekan minyak kereta, keluar dari kawasan tu. Aku tengok cermin sisi. Badut tadi berlari dengan langkah besar. Dia pandang aku. 100 km per jam. Dia masih kejar kereta aku. Sangat laju. Tak mungkin manusia kejar kereta laju-laju dalam jarak jauh. Aku dah panik. Sampai depan rumah, aku tekan brek mengejut. Tapi aku tak keluar. Aku tutup enjin. Aku duduk diam. Tak berani pandang cermin. Tapi entah kenapa, aku toleh juga akhirnya. Tengok cermin sisi kanan. Nampak dia berdiri tepi kereta aku. Dia senyum lebar dengan mulut berdarah. Tak bergerak langsung. Aku tunduk, kunci semua pintu dan duduk dalam gelap sampai matahari terbit. Bila pagi datang, aku keluar perlahan. Sampai hari ni, aku tak pergi mana-mana funfair lagi. Dan kadang-kadang, bila aku pandang cermin sisi masa drive malam, aku rasa macam ada orang tengah senyum kat situ.